Nabi SAW pakai cincin. Okey, cincin ini harus pakai orang laki-laki dan perempuan. Okey, dia feminin. Okey, laki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Ada pun gelang tak boleh orang laki-laki. Gelang, rantai, kalung, subang, pakaian khususiah untuk perempuan. Okey, tak boleh. Melainkan 4 keadaan boleh pakai gelang. Keadaan yang pertama, iaitulah orang laki-laki pakai gelang kerana dia masuk tentera. Dia bertugas dalam hutan, pakai gelang, pakai rantai. Kalau jadi kematian bom gitu gini, tinggal kaki, mayat masih dikenali. Yang kedua, orang buat haji. Nampak? Orang buat pergi haji, betul tak? Okey, buat pergi haji. Dan dulu banyak berlaku kematian ramai-ramai. Pernah 2 orang jemaah haji Malaysia yang terbunuh ditanam di Afrika. Orang ingat mayat Afrika? Kerana tak ada tanda nama pada badan. Okey, hilang habis dah pasport acul bobi. Dah mati dalam terowong, tak ingat? Berapa ribu orang mati, pijak orang itu dah. Jadi lepas pada tu dibuat gelang pada tangan. Bila kalau kematian ada gelang. Jemaah haji Terengganu, faham? Senang. Nama sekian. Dan yang ketiga, iaitulah orang laki-laki pakai gelang kerana curinya takak dipulih pakai gari. Ukurnya haru, takut lari, faham? Dan yang keempat, dia pakai gelang kerana berhias seperti berhiasnya kaum wanita, maka hukumnya haram. Kerana Nabi kata la'anallahu rijala yatashabbahuna bin nisa. Allah laknat orang laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Dalam hadis yang lebih khusus, yalbasuna zinatan nisa, laki-laki tapi pakai perhiasan untuk kaum wanita. Okey? Lagi soalan.